kita dah hadir buat suruh hari ni tim Maju Ahmad terpaksa tak ada nama. Okey, untuk info hari ni suruh kita dapat lebih kurang 6 bekas ni, dapat 6 bekas. Okey, 6 bekas. Okey, Pak Lim, berapa kilo seorang tahun ni dapat? Okey, untuk tahun ni kita lebih kurang 6 bekas ni kita dapat 3 kilo. 3 kilo seorang. 3 kilo. Tahun lepas 2 kilo lebih. tahun lepas 2 kilo lebih ya. 2 kilo lebih. Okey, berapa bayaran kita buat sebelum ni? Bayaran sebelum ni 70 tapi tahun ni 80 kita. 80 kira kepala untuk 3 kilo. Sebab 1 kilo RM65 kalau kita beli kat luar. Berapa kawah kita buat? Kita buat 2 kawah, kita lepas dulu. Okey, di samping tu Pak Lim, kita ada sumbangan sponsor daripada penaja kita. Penaja kita. Ini kita bagi Pak Lim tengok. Ini adalah ikan sardin jelira. Oh, ni ikan sardin jelira daripada Canggih. Ada canggih. Daripada asing Canggih. Untuk sahabat-sahabat nak dapatkan ikan sardin jelira ni, boleh dapatkan di kedai Canggih, harganya adalah RM5.5 satu. Oh ni, murah gila. Mehong jelira ni juga harganya adalah RM2.9 saja di kedai Canggih, Taman Sarjana Utama Senabulu Selangor. Okey guys, untuk hari ini kita dah siap semua dah. 3 petang ni kita dapat semua dah, dapat 6 bekas, setiap orang dapat 6 bekas. 6 bekas ni adalah 12 orang. Ada lebih dari lepas banyak setengah kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, sekarang ada Haji Mazuki, ada Cik Guyi kat sini, kemudian ada Abes D. Okey, ini adalah Cik Guyi juga. Ada dua orang Cik Guyi hari ni ada. Okey, ni suara kita ni adalah yang kawah kedua dah Abeli ya. Ini kawah kedua Abeli. Abeli, kawah kedua ni. Dua. Okey, sudah masak dah sah. Masak sah, tinggal sah lagi lah yang tak siap lagi ni. Okey, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Sabtu guys. Hari Sabtu 27 hari bulan Jun 2020 ni. Kita orang sahabat-sahabat Maju Ahmad buat surau 2 kawah nampak surau ni. Surau ni dah kena pukul 2 petang ni dah hampir-hampir nak masak dah kawah kedua. Kawah pertama siap dah masak tadi. So kawah kedua dalam pukul apa Pak Ali siap ni? Kawah kedua. Tahun kenal dah. Tahun kenal dah. Tahun kenal Maju Ahmad buat surau. Kita start daripada pukul 8 pagi tadi. Tu Maju Ahmad dah. 2 kawah. Dah siap dah sekawah. Dalam pukul 1 dah disiap sekawah. Kawah. Jadi hari ni kawah kedua. Berapa bekas dapat kawah pertama? Kawah pertama lebih kurang dalam 50 bekas ada. 50 bekas. Biasa kita buat kalau 2 kawah begini 12 kilo beras. 12 kilo beras 2 kawah. Biasa dapatlah atas satu peserta tu 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Berapa bayaran ni Pak Ali? Bayar tahun ni kita ambil 80 ya sebab harga mahal. Okay. Tapi kalau kita beli di pasar dari luar, ni dia ni 65 ya sekilo. Harga dia kalau kita beli di pasar dari luar di TikTok tak. Ni 60 ya sekilo. Ni kita buat sendiri. Kita minta 80 ya boleh 2 kilo lebih. Okey. Kalau bekas ni dapat berapa bekas ni agak-agak dah satu kawah. Ni dapat 50 kilo lebih. Kalau dari segi bekas. Bekas kilo 45 bekas lebih. Dalam ni bekas. Ni bekas 750. Okey. Surau ni adalah surau versi Kelantan bukan versi utara ataupun tak, dia adalah versi Kelantan tapi ini di apa ni organized by Maju Ahmad team Maju Ahmad grup Maju Ahmad Sarjana Utama Senabulu Selangor. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada semua kesah, semua ada. Habis satu ni. Tengok. Semua kesah bukan tu ke? Ni Azmai kesah. Azmai. Nuar. Azmai. Haji Green. Nanti Nuar besar. Depan kita Haji Green. Dah ni. Depan Nuar Azmai tu.
Haji Green dah. Haji Green. Haji Green Azharoni. Azharoni jahat mereka kuman. Mereka. Kabir hamba. Kabir Pak. Masa membahagi Asura. Sedang membahagi Asura. Mana demo lambat? Mari nak ambil lah. Berapa jadi 34? Ini Abang Sopi baru sampai ya. Abang Sopi baru sampai. Tuan. Masuk boleh 5 orang. Aku nak pergi sini. Abang Sedi. Abang Nipa. Abang Midong kita. Dia ada Abang Hashim. Roding. Duyi. Zaki, ada Abang Majid Ahmad kita ni semua Majid Ahmad lah. Ni orang ketua kita. Abang Mizi orang Kuala Lumpur. Okay, ni abang kita ada kat situ. Okay, ni Haji Mazuki. Suruh siap dah ni. Ni hak siap makan pertama eh? Makan pertama. Terbaik. Okey, dapat berapa mangkuk? Tak tahu dapur 35 dapur 7. Berapa? Ada 40 40 mangkuk lebih. 45 mangkuk. Okey, 45 mangkuk. Rasa Ada menu sampingan. Menu sampingan. ni adalah rasa Kelantan eh? Rasa piau. Okey, cuba cikgu rasa dah okey ke? Rasa sedap je. Dah. Mantap. Mantap. Ya, tak nak apa boleh. Okey. Ini dah masak lah. Itu semua okey kena lah. Okey, ini adalah kawah pertama. Kawah pertama siap dah. Dapat 40 mangkuk ni. Dekat ni rasa sikit kawah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelantan rasa sedap. Very nice, very good food, very tasty, very outstandingly unbelievable. Best so ever lah you jumpa dekat sejenak pertama hari ni. Tak pernah jumpa lagi sesedap ni. Rasa dia wakaf Pak Lee SPCR. Ini adalah SPCR, my SPCR. So sahabat-sahabat kalau nak rasa boleh buat dari surau. Rasanya masjid ada kat surau juga.